Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Taqi Biznuddin. Hari ini saya akan mengajarkan tentang E minor natural scale, E minor harmonic scale, E minor natural contrary motion, E minor harmonic contrary motion, chromatic on E dan juga arpeggio in E minor. Okey, sekarang ni sebelum kita main scale E minor ataupun apa-apa scale sekalipun, kita kena belajar fingering dulu. So fingering, basic fingering untuk scale ni kita akan main dengan jari kanan dulu 1, 2, 3. Selepas tu ulang balik 1, 2, 3, 4, 5. Patah balik 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Itu untuk tangan kanan. Tangan kiri pula kita akan main dengan clinking dulu. So 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. So untuk untuk scale E minor kita akan main okey, sebelum tu apa relative major bagi E minor, iaitu G major. So dalam G major ada berapa sharp? Ada satu sharp, iaitu F sharp. So kita akan main F sharp saja pada black key dan yang lain kita akan main pada white key saja. So kita start dengan note E. F sharp, G, A, B, C, D, E. So patah balik. Okay, sekarang ni kita akan gunakan dua-dua tangan untuk mainkan skill ni. So dengan menggunakan fingering yang betul. Okay. Turun balik. Okey, sekarang ni kita akan mula mainkan scale E minor harmonic. So, apa maksud harmonic tu? Maksud harmonic tu adalah note ketujuh, iaitu D ni, kita akan sharpkan dia. So, kalau saya bagi contoh, kalau nak main E minor harmonic, kita akan sharpkan tujuh tu kan. So sharpkan dia. Turun balik. Dan jangan lupa pada note ketujuh ni yang kita dah sharpkan dia, D sharp, kita jangan, tak perlu main D lagi. Nanti dia akan jadi crashing dan tak cukup jari. So kita akan main satu note saja ni. Okay. Sekarang ni dah tahu apa itu scale E minor harmonic. Kita akan menggunakan kedua-dua tangan untuk membuat scale E minor harmonic ni. Fingering tetap sama. Okay, kita akan start sekarang. Okay, sekarang ni kita pergi kepada E minor natural contrary motion pula. Okay, apa itu contrary motion? So sekarang ni basically kita akan main scale jari kanan, tangan kanan kita akan main scale macam biasa. Tapi tangan kiri pula kita akan oppositekan dia. So daripada dia ascending, dalam masa yang sama kita descendingkan dia. So macam ni. So kat sini saya boleh terangkan lah, kalau macam kalau macam ascending, kedua-duanya pergi naik atas. Tapi sekarang ni contrary motion adalah kita akan turunkan balik. So dengan cara dalam masa sama kita akan main sebelah sini ascending, sebelah sini descending. So dengan cara itu kita gabungkan, kita akan dapat contrary motion. Saya ulang sekali lagi, bunyi dia macam ni.
Okey, sekarang ni kita gunakan E minor harmonic untuk membuat contrary motion pula. So kaedah yang sama, tapi kita tukarkan skill kita pada E minor harmonic. Ingat balik apa yang saya ajar tadi. E minor harmonic perlu sharpkan note ketujuh dia, iaitu D sharp. So kita akan tekan D sharp pada note yang sepatutnya ditekan. So saya akan tunjukkan bagaimana bunyi E minor harmonic contrary motion. Okey, sekarang ni kita beralih pada chromatic on E. Chromatic ni maksudnya kita akan jump pada note semitone selepas ataupun sebelum. So contohlah, katakan daripada C pergi ke C sharp ataupun D flat. Daripada C sharp ataupun D flat kita akan pergi ke D. Maksudnya kita naik jump satu. Itu maksud chromatic. So sekarang ni kita akan buatkan chromatic on C menggunakan kedua-dua tangan. So cara untuk menggunakan chromatic pada tangan kanan adalah kita tekan okey, sebelum tu saya lupa. Kita perlu menggunakan 3 jari saja untuk membuat chromatic. So jari yang pertama adalah jari jari telunjuk dengan jari hantu. So bergantung pada tempat yang kita nak tekan. Contoh saya buat saya buat chromatic on C. Menggunakan tangan kanan saja. Kalau saya buat tangan kiri, dia start dengan jari telunjuk. So okey, sekarang kita dah boleh buat menggunakan kedua-dua tangan. Kita akan melakukan arpeggio in E minor. So arpeggio ni adalah triad bagi sebuah chord. Katakanlah saya nak buat C major punya arpeggio. So saya akan tekan C, E, G, C. Turun balik. Okey. Katakan saya nak buat D pula. Bagi saya istilah ni saya akan menggunakan do mi sol do, turun balik, do sol mi do. Okey, sekarang ni saya akan buat arpeggio in E minor. So dalam E minor ada apa? Ada E, ada G dan juga B. Tekan balik E balik, turun balik. Okey, sekarang kita akan menggunakan kedua-dua tangan untuk membuat arpeggio in E minor. Untuk melancarkan lagi permainan arpeggio kita ni, kita perlu gerakkan kita punya pergelangan tangan untuk sampaikan ke note. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan jangan lupa praktis.